Assalamualaikum. Okey, abang tanya saya kan, step by step kan nak spray sport rim kan daripada awal. Okey bang. Macam yang video yang abang tengok tu, dia punya orange saya buat color dia bukan color solid tau. Sebab dia nak dapat orange yang macam engkai ni kan, saya pakai undercoat silver. Kalau abang pakai putih dia jadi warna solid. So nak elak daripada jadi color solid, abang wajib pakai undercoat silver lah. Okey, first kali kalau abang nak repaint sport rim, seeloknya abang boleh buang color dululah. Tapi kalau tak mau buang color, abang boleh pakai kertas pasiak lah. Kertas pasiak 600, itu 800 untuk buang color bagi kasak lah. Tapi nak elok memang kena buang color lah. Lepas tu dah buang color, dah cuci bersih, naik color ni, primer surfacer grey. Lepas primer surfacer grey ni baru abang naik undercoat silver. Yang ni wajib lah saya pakai undercoat silver. Dia tak boleh terus tembak color orange ni sebab nanti dia tak naik color. Lepas undercoat silver baru naik color orange ni. Kalau abang nak spray sport rim kan, kalau dia atas sport rim lah, kalau sport rim 3 batang saya rasa 1 tin dah cukup dah. Tapi kalau sport rim macam 6 batang ni, saya rasa nak kena pakai 2 atau 3 tin. Sebab color orange dia ni color macam color candy, nak kena banyak lapik baru dia naik color orange dia. Tu abang tanya saya boleh pakai clear 1K ke tak kan. Boleh pakai clear 1K ni, cuma dia bila pakai clear 1K ni dia lambat kering. Kurang-kurang seminggu lah, seminggu 7-8 hari baru nak kering lah. Tapi kalau nak elok boleh tembak 2K lah. 2K 4 jam dah kerah lah. Yang ni macam cat ni kan, 2K kerah. Kalau macam 1K ni memang lambat lah. So dia punya hasil kita tunjuk lebih macam ni lah. Ni color orange dah. Ni tak naik clear lah, yang ni dia color matte. Okey, kalau ada benda nak tanya boleh komen kat bawah. Assalamualaikum.